Hai kita semua. Kali ni saya share resepi kek lapis pandan kelapa Nutella. Kek ni saya tak letak gula tahu sebab dah ada Nutella. Dengan susu pekat. ...350 gram tepung pau, 100 gram creamer, 100 gram holik, 50 gram serbuk santan. Gaul sebati bahan-bahan kering ni, kalau dah sebati ketepikan dulu. 450 gram salted butter, 30 gram ovalet, 500 gram susu pekat. Kalau tak nak manis boleh kurangkan. Pukul bagi kembang bahan-bahan ni. Kalau dah kembang baru masukkan telur. 10 biji telur grade A. Telur ni masuk sebiji demi sebiji tahu supaya senang sebati. Pastikan telur tu betul-betul sebati macam dalam video ni, baru masukkan telur seterusnya. Ulang proses yang sama sampai telur habis. Telur habis dipukul, kita masukkan lagi bahan-bahan kering yang kita campur di awal video tadi. Bahan-bahan kering ni masukkan sikit demi sedikit supaya senang sebati. Bahan kering dah habis dipukul, kita masukkan lagi 100 gram dairy whipping cream. Kemudian masukkan 2 sudu besar pandan kelapa Emalco, 1 sudu teh warna hijau. Sapu bawah loyang 8x8x4 dengan menjerin dan alas bawah loyang ni guna kertas baking. Panaskan oven selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Lapisan pertama bakar guna api atas dan bawah. Bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Berat setiap satu lapisan ni 180 gram. Kek ni ada 12 lapisan. Setiap lapisan kek ni kita piping dengan Nutella. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir bakar guna api atas sahaja. Bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Ulang proses melapis yang sama sampai kesemua adunan habis.
Yang ni lapisan terakhir. Kita bolehlah hias gunakan biskut biskof yang dihancur, tapi ini pilihan. Kalau korang nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Lapisan terakhir ni masak, keluar je daripada oven, terus sisip keliling loyang. Tapi sisip separuh loyang je dulu tau. Lepas tu rehatkan kek selama 20 minit. Kek ni saya dah rehatkan selama 20 minit. Saya sisip lagi sampai bawah loyang. Lepas tu boleh keluarkan kek daripada loyang. Tunggu kek betul-betul sejuk baru boleh potong. Kek ni saya dah simpan dalam peti air selama 1 malam. Jom kita potong. Selamat mencuba semua.